Baik, bagi hint siapa yang masuk permanent. Allah, nak bagi hint sehari 2 hari je lagi awak kena tunggu. Bukan lama pun. Tapi best. Apa yang saya cakap, dia untuk 2026 punya line up ni, dia gimmick sikit. Dia macam, oh ya, ini hint Dia macam, which unexpected siut ada benda-benda macam ni. Gitu, ada benda-benda macam ni. Ada benda-benda macam mana. Tu. Macam, uish. Dia bukan terhenti sampai situ. Dia ada lagi. Dia macam, apa ke benda ni? Gitu. Ada orang macam wow. Ada orang apa ke benda ni, ada orang wow. Dia gitu. Dia unexpected sikit lah. Plan ni kita ubah masa kita duduk dekat yang kita orang last tahun Disember itu kan, kita orang ada trip kan untuk Talia apa semua. Situ kita orang brainstorm AI team, brainstorm macam mana kita nak ni, dan kita dapat satu idea ni untuk kita buat pada 2026, which means Januari 2026. So dia agak ada something yang like, wish, tak sangka gitu. Yang tak pernah kita buat selama AI team ada. Cara ni. Begitulah lebih kurang. Mana Elang? Dia pergi sekolah dah awak. Dia sekolah. Tengok video esok. Okay. Saya ni ada satu. Saya ni sebenarnya jujur saya cakap 2026 ni saya dah tak nak ego sebenarnya. Ego. Saya ni saya nak bagi tahu awak, saya tak pernah ada manager, saya tak pernah ada personal assistant pun seumur hidup saya. Daripada start saya buat YouTube sampai ke sekarang, saya tak pernah ada. Orang lain kan, no 3 dah ada manager lah, ada ni. Saya bukan apa. Saya ada trust issue terhadap orang. Siapa yang nak dekat dengan saya ni, saya betul-betul kena percaya dia. Saya kena betul-betul yakin dengan dia. So saya bukan nak buang ego tu lah. Which means saya nak turunkan sikit. Which means saya 2026 ni saya nak ada personal assistant untuk memudahkan banyak kerja saya sebenarnya. Itulah. So siapa-siapa yang pernah, tak payah nak tanya sini dok. Nampak lah. Gitu lah maksudnya, saya nak akan ada lah. Saya nak open benda ni kepada orang luar.